orang kaya baru. Wah, kita ada geng orang kaya baru. Ya. Acik nak Ya. tanya ni. Acik kan dah dari tahun 2003 beli barang dekat Hafiz Enterprise. Kenapa Acik masih memilih gudang Bos Ijan? Kita nak support Bos Ijan dah. Bos Ijan, ini support. Walaupun ada masalah, tetap kita support dia. Alamak, masalah apa tu Acik? Ha? Masalah apa tu? Sebab saya bangga. Bangga anak Melayu boleh jual macam ni. Saya bangga. Sebab kat sini setiap kali datang dapat handphone. Ada birthday sempena. Jadi Acik bila tadi? 25/11. Alhamdulillah. Itu saya dan saya bersara. Itu. Guru je Ya. Sedih. Saya dapat beli. Apa yang saya nak, saya dapat beli. Waktu bersara saya dapat beli. Terima kasih Bos Ijan. Percaya pada saya. Sedih. Terima kasih Acik. Kami yang sebenarnya patut terima kasih kat Acik sebab masih ingat dekat kita orang, masih beri kepercayaan nak realisasikan impian Acik. Ya, ya. 2023 Cik. Sampai sekarang Cik ada lagi. Selalu tengok kat TikTok aja. Ya ke tidak Bos Ijan ni? Berlari-lari dengan mokcik, dengan angle. Berlari-lari alahai. Seronok, rasa seronok tengok macam tu. Terima kasih Acik. Acik, Cik ada nak cakap apa Cik? Nasihat untuk orang-orang muda lah Cik. Nasihat. kita perlukan nasihat daripada Acik yang berpengalaman kepada kami yang muda lagi ni Acik. Apa nak cakap? Nasihat lah Cik, nasihat untuk masa Nasihat depan lah. ke apa. Ini dah tak boleh nak cakap ni, menangis saja ni. Acik. Jangan nangis. Sedih. Inilah salah satunya contoh yang perlu diteladani oleh orang muda. Di mana ada kemahuan, di situ ada ada jalan. jalan. Saya percaya Bos Ijan dulu pun sama dengan kita. Tapi dengan usaha sampailah sekarang. Dan kita kena support kepada pengusaha masa kita sendiri. Kalau dia kaya pun maknanya bangsa kita juga. Dia akan keluarkan zakat. Betul. Zakat tu akan pergi